nak berjaya, kita kena merdekakan diri kita dari segi sifat buruk yang jajah diri kita sendiri. Bang. Cikgu, cepat minum ya. Terima kasih. Ada apa sebenarnya cikgu datang? Cikgu mohon sangat supaya kamu tu izinkanlah Sarah ni main tournament FSSM tahun ni. Itulah saya heran bang. Aman dengan Amin tu. Bagus main sampai masuk sekolah sukan. Tapi Sarah ni kamu biarkan dia terkapai-kapai. Saya minta maaf cikgu, memang saya tak izinkan. Tapi kenapa? Saya pelik. Saya tak tahu yang dia dapat masuk wakil Selangor. Hebat. Habis tu selama ni tournament-tournament yang dia menang tu, siapa yang melatih dia? Tu maknanya baguslah. Dia ni memang seorang budak yang luar biasa. Itulah tak boleh dibiarkan. Negara perlukan budak-budak macam ni. Ya, betul. Masalahnya siapa? Takkan berlatih seorang-seorang ke tak? Hebatlah kalau berlatih seorang-seorang boleh dapat wakil Selangor. Mesti ada orang yang melatih. Yang tu cikgu tak tahulah. Mungkin Chicken. Biar saya berterus teranglah ya. Ya bang, saya yang latih Sarah. Saya yang teman dia pergi tournament dia sampai dia wakil Selangor. Saya sorok kemenangan dia supaya abang tak tahu. Tapi saya tahu abang syak hal ni. Jadi saya minta abang jangan sindir saya depan cikgu. Cikgu, sebenarnya Sarah ni ada sakit jantung. Sebab tu Fuad tak bagi dia main badminton secara serius. Fuad, betul ke ni? Masa Sarah 7 tahun, dia kena serangan jantung masa main badminton. Cikgu minta maaflah. Cikgu tak tahu semua ni. Tak ada siapa tahu. Fuad tak bagi tahu. Bila kami dah sampai ke hospital, doktor bagi tahu yang Sarah ni ada hidap sakit jantung yang jarang ditemui, AAOCA, yang mana saluran darah dia yang sambung pada jantung tu tak normal. Walaupun dah buat pembedahan, dah betulkan, tapi Fuad dia tak nak ambil risiko. Dia tak nak bagi Sarah untuk main badminton di peringkat lagi tinggi. Back. Yang. Hey. Sarah. Sarah bangun sayang. Sarah. Nasib. Sarah, jangan macam ni. Sarah. Hey. Ni geran tu. Tengoklah. Sebab tu dulu pernah kecoh kami jual tanah. Sebab kami tak mampu nak tanggung kos pembedahan Sarah. Sampai sekarang pun kami tak mampu nak follow up pemeriksaan dia. Bersabarlah. Mesti ada hikmah di sebalik semua kejadian ni. Cikgu pun dah tak tahu apa nak cakap lagi. Cikgu minta diri dululah. Terima kasih cikgu. Ya. Mungkin kalau ada perlu apa-apa bantuan bagi tahu. Sarah jadi budak yang baik. Baik cikgu. Yalah. Cikgu. Terima kasih cikgu. Ya, Waalaikumsalam. La ilaha illallah. Ya, apa pergi sana, Tunggu. Kenapa bang?
anak nombor 2 awak buat hal. Habis Sarah ni macam mana? Ha? Mana? Ha? Bah, ada kat dalam. Berkenaan anak Cik Fuad ditangkap mencuri handphone. Cik Fuad dah tahu kan? Masalahnya betul ke dia curi? Ke orang lain? Kena tuduh dengan seorang lagi budak nama Eddie. Sekarang ni, pegawai kami tengah buat pemeriksaan dekat loker dan beg diorang. Andai kata barang tu dijumpai, perkara ni akan jadi sangat serius. Cikgu macam ni, cikgu. Saya, sebelum apa-apa saya merayu sangat kat cikgu. Tolonglah. Saya bukan nak sebelahkan anak saya. Kalaulah anak saya tu tak salah, Alhamdulillah. Tapi kalau dia salah, saya merayu kat cikgu, tolong maafkan dia. Saya betul-betul merayu. Sebab cikgu sendiri tahu kan, dia antara pemain badminton terbaik dekat sini. Dia ada potensi masuk ABT. Saya takut bagi kesan dekat dia. Cik Fuad nak masukkan dia ke ABT? Ya. Tengah tunggu jawapan. Cik Fuad ada masalah ke dengan corak latihan kami kat sini? Saya cadangkan Cik Fuad, jangan campur adukkan latihan. Takut nanti mereka keliru. Bila mereka keliru, mulalah dia memberontak. Anak saya takkan berontak. Saya kenal anak saya. Saya didik dia orang. Yang itu cikgu jangan risau. Macam mana saya nak cakap? Sebenarnya benda ni dah lama saya nak tanya cikgu. Permainan anak saya sekarang ni makin merosot ni. Ingat saya tak risau ke? Pasal tu saya datang, kebetulan ni saya nak tanya cikgu, apa yang sekolah ni ajar dia orang? Siapa main teruk sangat macam tu? Banyak-banyak beristighfar, Cik Fuad. Kat mana mereka pergi sekalipun, tetap akan ada tekanan. Yalah, saya minta maaf. Saya tak ada niat apa-apa pun sebenarnya. Hari ni otak saya serabut juga, banyak benda saya fikir. Cuma itulah. Sekali lagi saya merayu kat cikgu, tolong biar saya yang bertanggungjawab. Masuk kereta, duduk depan. Nasib baik jumpa dalam loker Eddie. Kan? Kenapa nak buat sesuatu tak fikir pasal abah dulu, tak fikir pasal mak, pasal abang, pasal adik? Main buat aja, tak fikir panjang. Kan Amin yang buat. Tak kisahlah kau buat ke tak buat. Ya kau pergi berkawan dengan budak macam tu, kenapa kau dah terpalit? Kita dah nak masuk ABT, faham tak? Faham tak? Buatnya tadi kena buang sekolah macam mana? Ha? Dah tentu-tentu ABT tak terima tau. Amin tak nak main badminton dah. Sudah. Kenapa pula? Kalau Amin main badminton sekalipun, Amin tak nak ikut cara Abah. Kenapa tak boleh ikut cara Abah? Apa kena kau ni? Amin dah penat lah. Semua benda kena disiplin. Lepas tu harapannya Abah letak dekat Amin. Nak berjaya memanglah kena disiplin. Kalau tak ada disiplin, macam mana nak berjaya? Tengok macam tu, sudahlah Abah. Nak berjaya, kita kena merdekakan diri kita dari segi sifat buruk yang jajah diri kita sendiri. Hei! Astagfirullahalazim. Kenapa jadi macam tu? Aman? Kamu tak tegur dia ke? Kalau dia salah, nasihatlah dia. Tak tegur dia, tak nasihat dia. Nak berhenti juga? Tak, Bah. Habis tu? Betul? Betul, Bah. Dah. Pergi bujuk dia. Kamu kena tahu, kalau kamu tak tunaikan tanggungjawab kamu sebagai seorang abang, inilah jadi dia. Pergi bujuk. Baik, Bah.
Ray. Ni aku nak tahu jawapannya macam mana. Bukan cerita Fuad. Sebab diorang tak ambil budak sekolah sukan yang ambil SPM tahun ni. Kau jangan nak pusing cerita lah. Kalau kau tak nak tolong, kau cakap je lah tak nak tolong. Kau ingat aku tak tahu ke Dennis tu anak kau? Aku tak cakap pun Dennis tu bukan anak aku. Fuad, kau relax lah. Tournament tu bawah 18 hujung tahun ni. Nanti adalah skuad ABT datang tengok budak-budak ni. Masalahnya aku tak suka sekolah sukan tu. Kau faham tak? Pasal tu aku minta tolong kau lama aku. Takkan itu pun tak nak tolong. Aku dah cakap dengan kau kan. Benda ni tak boleh tolong. Bukan cara dia macam ni. Kau tak dengar cakap aku. Yelah sebab aku nak lepaskan anak kau. Anak kau je lah bagus. Buang masa je lah kau ni. What? Aman? Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam, Man. Betul lah telefon. Apa dah balik ke? Baru balik pukul 6 tadi, Mak. Takkan tak sampai lagi. Tak. Ni, Amin apa cerita? Masalah disiplin, Mak. Tapi Abah dah settlekan dah. Amin cuma kena kemarin je. Macam-macam lah budak ni. Aman, kenapa diam? Abah tak tahu nak cakap macam mana, Mak. Kalau ada masalah, Man boleh cakap kat Mak. Cuba cerita. Abah tu, Mak. Kalau Amin buat hal ke, asyik-asyik Aman yang kena. Apa yang Abah suruh buat, Aman buat. Aman ikut. Tapi macam tak pernah cukup lah bagi dia. Man dengar Mak cakap ni tau. Man seorang anak yang baik. Man abang yang bertanggungjawab. Mak tahu. Kalau Amin tak ada Man, dia akan susah. Jadi Mak minta tolong sangat ke Aman. Tolong tengokkan Amin tu. Ya, boleh tak? Baik, Mak. Apa dah sampai dah ni? Nanti kalau Aman balik, Aman cerita kat Mak, ya? Astaghfirullahalazim, terkejut saya, bang. Abang pergi mana? Sarah. Sarah. Abang ni kenapa, Kenapa? Biarkan. Dia masuk tournament. Kau dah tahu macam mana dia. Buatnya dia terjatuh dekat tengah gelanggang. Jadi apa-apa kat dia sampai nak jauh. Abang buat bertenang dulu boleh? Awak pun sama. Tak, awak pun sama sekarang ni. Depan Cikgu Sakinah, habis semua awak buka. Nak malukan saya ke apa? Sebab saya terpaksa, bang. Sebab perangai abang yang macam ni dah lama sangat. Perangai macam mana? Hah? Perangai apa? Macam ni lah. Sampai bila abang nak gunakan kemiskinan kita sebagai satu alasan? Bang, saya pun hadap benda yang sama, bang. Bukan abang seorang je. Tak masalah sekali. Saya tak nak benda ni berulang lagi. Cubalah faham. Lagi satu, saya nak tegur. Saya tengok abang tak pernah pun, sikit pun hargai komitmen Amin dan Aman. Abang buat diorang macam robot tau. Diorang tu bukan robot. La ilaha illallah. Itu cara saya. Saya latih diorang dengan cara saya. Kalau saya tak berkeras macam tu, macam mana diorang nak percaya? Macam awak kenal sangat anak kau. Memanglah saya kenal. Saya ni mak diorang. Saya yang jaga hal ehwal diorang, pelajaran diorang. Kalau saya harapkan abang, yang abang tahu cuma badminton. Kok ia pun badminton tu penting sangat untuk abang. Tolong sangat ambil tahu hal diorang. Sarah tu dah setahun tak pergi check up. Takkan nak biarkan? Tak tahu pun. Pasal tu saya tak bagi dia masuk sukan lasak. Faham? Sebab dia sakit. Yang sakit tu abang. Abang tak boleh nak ke depan selepas orang tua abang meninggal dunia. Hai! Jangan sebut pasal orang tua aku. Sarah! Nak berjaya, kita kena merdekakan diri kita. Dari segi sifat buruk yang jajah diri kita sendiri.